Hai guys, selamat datang ke JT Channel. Okay, petang ni aku nak buka satu barang yang ni aku beli macro filter. Macro close up filter plus 10. Okay, hari tu aku pada pakai macro close up filter plus 4 untuk aku punya Insta 360 tu. Okay, plus 4. So yang ni aku dah beli dia punya macro filter plus 10. Okay, macam biasa kita akan buka dan lepas tu kita try lah dia punya filter macam mana. Sebab hari tu aku guna filter dia untuk yang plus 4 memang nice lah dia punya hasil. Tapi untuk kita shoot lagi dekat daripada tu tak dapat lah untuk yang plus 4. So kita try beli yang plus 10 lagi dekat dia punya shoot lah, makro maksudnya. Shoot makro. Okay. So jom kita buka parcel, lepas tu kita try kat luar nanti je lagi. Let's go. Okay guys, ni dia punya kotak untuk filter. Okay. Close up plus 10 52mm. Aku beli 52mm ni sebab aku punya adapter memang saiz 52mm lah. Nampak? Okay, so kita kena beli sama saiz lah. Okay, kita buka kotak dia geng. Okay, ni dia makro untuk plus 10. Okay, close up plus 10 filter 52mm. Okay, jom kita try. Kita try shoot dekat luar. Tapi sebelum tu kita tengok saiz. Masuk tak saiz dekat adapter ni. Okay, cun. Okay, dia boleh masuk. Okay guys, jom kita try kat luar. Okay, sekarang aku shoot guna filter macro close up plus 10. Okay, hasil dia macam ni. Ini aku memang shoot dekat lah. Dekat. Okay, kalau tak pakai, aku akan dapat blur macam ni dengan S Pro. Okay. Kalau pakai, nampak clear lah untuk jarak dekat. So, inilah beza dia kalau kita pakai dengan tak pakai filter. Okay. Cuma dekat tepi-tepi video ni, dekat tepi-tepi ni ada distortion sikit lah. Macam tu je lah makro. Okay. Okay, boleh nampak kan perbezaan dia. Kalau guna dengan tak guna. Okay. Alright. Okay guys, tadi kita dah try shoot dengan pakai filter. Lepas tu kita shoot tanpa filter. Tengok dia punya beza dia kan. So, kalau kita shoot dekat guna dia punya kalau kita shoot dekat guna S Pro ni memang kita dapat nak capture lah. S Pro ni memang tak boleh nak capture, itu dia punya masalah lah. Memang kelemahan dia. Okay, kelemahan dia. So, solution dia korang kena beli macro filter. Okay, sama ada plus 10 ataupun plus 4. Dan kalau korang nak dekat, plus 10 lah. Tadi dekat tadi yang aku tunjuk macam dia punya hasil kan. Alright. Okay. Hari tu aku ada try untuk plus 4 pun dah nice dah. Okay, kalau korang nak dekat lagi, korang kena pakai plus 10 lah. Tapi itulah untuk kalau pakai filter makro ni, kau punya video macam ada distortion dekat tepi dia kan. Itu je lah. So, masa nak shoot tu, pastikan untuk shoot dekat saja pakai filter. Kalau korang nak shoot biasa je, jangan pakai filter. Nanti dia gambar jadi blur. Sebab yang ni khas untuk yang dekat je lah. Shoot dekat je. Okay. So guys, siapa yang nak beli filter ni dengan dia punya adapter ni. Okay, adapter ni korang boleh dapatkan dekat link yang aku akan drop dekat bawah lah. Okay. Okay guys, itu saja aku nak share untuk hari ni. Thank you for watching. Bye bye.